Untuk video kali ini, Syira nak kongsikan rakaman live Syira tentang 20 dinar emas untuk dijadikan sebagai dana perkahwinan. Untuk tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas dengan public code juga, tuan-puan boleh klik link di bawah Syira ataupun tuan-puan boleh tunjuk sahaja link yang ada dekat bawah ni. Untuk video ni sampai habis dan jangan lupa untuk follow Syira untuk lebih lagi ilmu emas dan komen. Juga yang nak simpan emas ni untuk dana perkahwinan lah. Okay, ada juga nak simpan emas ni untuk dana perkahwinan. Okay, so Syah nak sharekan tips kahwin dengan bajet RM50,000. So kalau tuan-puan ada target nak nikah dengan bajet RM50,000, Syah nak share tips ni untuk tuan-puan. Okay, tips. Okay, kumpul duit kahwin RM50,000 dengan simpanan emas lah. Okay, Syah letak dekat sini. Saving emas. Okay, cara dia, yang pertama, kita kena ada tempat lah untuk kita menabung. Antara tempat-tempat yang kita boleh buat untuk menabung ialah dengan buka akaun emas lah. Iaitu, buka akaun emas. Okay, ialah dengan buka akaun emas yang mana lelaki dan perempuan boleh sahaja simpan dalam bentuk simpanan emas lah. So, daftar dengan pasangan. Okay, lelaki perempuan boleh daftar akaun emas CFP. Tak ada yuran pendaftaran, tuan-tuan betul saja start mula. Cara bermula rujuk ke video saya ataupun isi baik orang dekat tepi ni ataupun nak lebih mudah tuan-tuan tekan sahaja dekat bio saya. And then lepas daftar saya akan kat step by step untuk mulakan simpanan emas yang pertama lah. So, ini adalah cara untuk simpan RM50,000. Setahun tuan-puan boleh target dengan pasangan untuk simpan 4 dinar emas. Okay. Yang kedua, okay. Yang kedua, tuan-puan simpan sahaja setahun. Okay. Lelaki dan perempuan simpan 4 dinar emas. Contohlah nama dia Ali dan Alia. Target nak kahwin lagi target nak kahwin lagi 5 tahun contoh. Ataupun kalau ni tips untuk kahwin lagi 5 tahun lah. So lagi 5 tahun nak cukupkan 20 dinar emas bersamaan dengan RM50,000. Okay. So contoh dalam masa setahun pastikan ada 4 dinar. So Ali ni boleh simpan 2 dinar dalam masa setahun. Okay. Alia pun simpan 2 dinar dalam masa setahun. Ataupun nak lebih, lelaki simpan 3 dinar, perempuan simpan 1 dinar. 1 dinar ni berapa? 1 dinar 4.25 gram beratnya. Dan harganya hari ini dalam RM2,000 lah, nanti dekat RM3,000 dalam masa setahun. So bermaknanya apa? Kita boleh keep konsisten menabung dalam akaun gap. Yang mana dalam akaun gap ni kita boleh menabung ikut bajet kita. Yang mana kalau kita menabung 1 gram 1 bulan, 5 bulan dah ada 5 gram. So dah boleh keluarkan dalam bentuk dinar emas lah. Okay, dekat public gold, perempuan boleh mula rendah RM100 ataupun 1 gram. Cukup dinar emas, tuan-puan boleh fizikkan, tak kisah dalam bentuk gold bar, bentuk dinar yang macam ni, ataupun dalam bentuk gold bar yang bentuk petak tu lah. Sekejap gold bar yang bentuk petak macam ni. Sekejap. Okay. Cukup dinar emas, tuan-puan boleh keluarkan dalam bentuk gold bar macam ni, ataupun 1 dinar yang bulat macam ni. Dan satu lagi barang kemas. Barang kemas ni emas 9 lah. Okay. So, simple lah. Keep consistent lah. Okay. Boleh pilih lah cara dia macam mana. So, and then yang ketiga. Okay. Dalam masa 5 tahun. Okay. Cukup 20 dinar
Yang mana 20 dinar hari ini, okey, nilai dia dah cecah lebih RM50,000. Cukup RM50,000. Duit kahwin RM50,000. Simpanlah contoh setahun lelaki perempuan boleh buka sebab apa? Sebab pendaftaran akaun Gap ni dia ada yuran. So, siapa-siapa pun boleh daftar. Anak bawah 18 tahun boleh daftar. Anak untuk akaun dewasa di atas 18 tahun pun boleh daftar. Tak ada yuran pendaftaran dan saya akan kat cara untuk bermula lah. So, 1 dinar beratnya adalah perempuan. 1 dinar beratnya adalah 4.25 gram. So, kalau tuan-puan nak bermula, ada 2 cara kalau dekat public code ni. Ada 2 cara. Yang pertama, full payment atau bayaran penuh. Okay. Bayaran penuh ataupun akaun Gap lah. Ataupun satu lagi dekat mesin ATM emas. Ada 3 cara. Okay, untuk dapatkan 1 dinar ni ada 3 cara. Yang pertama, full payment. Kalau ada bajet RM2,000, terus dapatkan secara full payment. Kalau tuan-puan ada bajet bawah RM2,000, simpan dalam akaun Gap, konsisten simpan dengan pasangan untuk capai 1 dinar yang pertama. And then, cara yang ketiga adalah daripada mesin ATM lah. Kalau dengan cara yang ketiga ni, tuan-puan akan terus dapat emas tuan-puan. Just bayar kalau nak withdraw, just bayar dia punya gold premium dan harga gold ATM lah. Kalau withdraw just bayar price. Tapi kalau full payment, just bayar harga sekian and then tuan-puan boleh fisikkan 1 dinar lah untuk disimpan dengan dengan pasangan lah. Okay. So, ini adalah 3 cara. And then, beli emas terus dapat emas fizikal dekat tangan macam ni. Okay. Jangan simpan and then tuan-puan hanya dapat janji mana sahaja. Tak nampak pun mana simpanan emas tuan-puan. Tak nampak pun mana apa orang kata tak pegang pun nilai emas tu. Sebenarnya masa terbaik emas yang ada kat tangan kita. Yang mana kita boleh pegang dan kita boleh simpan. Okay. And then tuan-puan kalau ada bajet lebih, bayar dengan payment. Kalau simpan dalam akaun Gap ni, keep konsisten simpan. Contohlah, tuan-puan nak simpan setahun kan. Satu bulan simpan 1 gram. 5 bulan dah ada 5 gram. And then 10 bulan dah ada 2 gram. So, dah ada 10 bulan dah ada 10 gram. Yang mana dah boleh keluarkan 10 dinar. Iaitu 2 dinar dalam masa 1 tahun. Okay. Cara untuk dapatkan. Sekejap Kalau simpan dalam akaun Gap ni lah. Ni akaun Gap. Okay. Cara dapatkan 2 dinar. Maaflah ada besar ada kecil tulisan kurang. Saya dapatkan 2 dinar dalam masa 1 tahun. Okay. Cara yang pertama, kena daftar akaun lah. Okay. Ajaklah pasangan tu daftar sekali. And then kedua, konsisten. Simpan 1 gram 1 bulan. 1 gram 1 bulan lah. Sebab kita nak ada 2 gram. So, kita kumpul sampailah kita dapat 10 gram. Jadi, dalam 10 bulan lah. 10 bulan dah ada 10 gram, betul tak? 10 gram, dalam 10 gram tu, kalau tuan-puan dah ada 10 gram dalam akaun Gap ni, dekat akaun Gap ni, kita dah ada sekarang ni. Kat sini ada 4 button. Ada button top up, tambah simpanan. So, kalau kita nak konsisten simpan 1 gram 1 bulan, kita boleh top up dekat sini. And then, cukup 10 bulan dah ada 10 gram dalam akaun Gap, betul? And then, tuan-puan boleh withdraw. Withdraw ni untuk dapat tebus emas fizikal lah. So, dekat public code, dia punya gold premium, dia punya cara withdraw dan sebagainya, tuan-puan dia tak ada harga yang tersorok.
Papiku tunjuk. Papiku tunjuk semua harga-harga dia. Harga postage papiku tunjuk. Harga um, untuk tuan-puan tebus kepada emas fizikal pun papiku tunjuk. Gold premium, harga postage tuan-puan papiku tunjukkan terus. Kalau dekat papiku, kalau 1 dinar ni, harga gold premiumnya sekarang RM15 sahaja. Tuan-puan just bayar, dah cukup gram emas, contoh dah cukup 10 gram, dah cukup 5 gram. Gold premium sahaja bayar RM15 and then harga postage dalam RM10 macam tu. And then RM25 untuk fizikalkan. Murah lah harga kita fizikalkan. And then dalam account gap tu dia akan tolak, kalau macam saya ni, saya pernah withdraw, dia akan tolak 4.25 gram sebab saya dah withdraw 1 dinar. Itu 1 dinar saya kat sini lah. Okay. 20 dinar ni, okay. 20 dinar ni bukan kita habiskan macam tu je dekat sekali je perkahwinan. Tak. 20 dinar tu boleh jadikan untuk orang kata belanja tunang, belanja nikah, belanja persandingan, ini belanja lepas kahwin pun boleh juga dengan 20 dinar. Syah Alia, saya harap tuan-puan dengan jelas lah. Ini cara ringkaskan semula dengan cara ringkas. Kalau tuan-puan ada matlamat simpanan emas untuk dana perkahwinan sebanyak RM50,000, saya cadangkan untuk tuan-puan simpan dalam bentuk simpanan emas. Saving emas lah yang terbaik. Okey. First kali tuan-puan kena buka akaun emas. Yang kedua, simpan 1 tahun 4 dinar. Boleh simpan dengan pasangan, ikutlah pada bajet kita. Kalau nak simpan lebih pun boleh, tak ada masalah. Dan dalam masa 5 tahun cukup 20 dinar yang nilainya hari ini sekitar RM50,000. Yang mana yang mana kalau tuan-puan simpan 1 dinar, yang mana 1 dinar ni beratnya adalah 4.25 gram. So ada 3 cara untuk dapatkan dekat Papikul. First sekali dengan bayaran yang penuh, yang kedua melalui account gap, dan yang ketiga melalui mesin ATM emas lah. Yang mana dalam account gap ni, kalau tuan-puan simpan dalam account gap ni, tuan-puan boleh simpan ikut pada bajet tuan-puan. Okey, cara untuk dapatkan 2 dinar dalam masa tahun. Yang mana kita target lah dengan pasangan kita kan, nak simpan 1 dinar kan dengan pasangan. Kalau nak simpan 2 dinar dalam masa tahun, boleh first buka akaun emas. Untuk kita nak menabung masa dalam akaun gap. Gap ni apa? Gold Accumulation Program, yang mana akaun yang mana Papikul mudahkan cara kita nak simpan emas setiap bulan. Kita konsisten setiap bulan. Papikul buka akaun gap, yang mana akaun simpanan emas, yang mana kita simpan, kita tukar duit kita tu daripada simpan duit kepada simpanan emas. So andai kata kita ada RM100 kan, contohlah simpan dalam akaun gap kan. RM100 tu dia akan tukar kepada gram emas. So ni adalah jumlah gram emas yang tertulis. So andai kata kita dah ada target nak simpan daftar akaun konsisten simpan 1 gram 1 bulan. So kalau tuan-puan tengok dekat sini, 1 gram hari ini RM633. So simpan 1 gram 1 gram kat sini, yang ni ringgit lah. So kalau saya start 1 gram, dia akan tukar dekat RM10. So duit yang saya masuk tu, dia akan tukar kepada gram emas, iaitu 1 gram. Akan agree, press order. Nanti gram emas dalam akaun gap saya ni akan bertambah. Cukup gram emas, cukup 10 gram dalam masa 10 bulan. Okey, saya dah boleh keluarkan 1 dinar saya ni, sebab 1 dinar saya ni berada 4.25 gram. Dalam masa 5 bulan, dah boleh ada 5 gram. Dalam masa 10 bulan, dah ada 10 gram. Okey. So, maknanya apa? Okey, dalam setahun aku dah dapatkan dah 2 dinar. Tak apa, tu dah perkahwinan. Keep konsisten lah sampai 5 tahun. Kalau nak minimumkan, nak jaga cepat, kurang daripada 2 tahun, kurang daripada 5 tahun, 3 tahun tu, boleh lebihkanlah simpanan tu. Okey. RM50,000. Okey, simpan dalam dana perkahwinan, sangat-sangat sesuai. Simpan dinar lah kalau nak lebih cepat lah. Okey. Cukup fizikalkan. Pegang sendiri, rasa sayang. Saya dah jadi berjaya kumpul 1 dinar yang pertama. Next, jom kita sama-sama kumpul 1 dinar yang seterusnya. Okey. Yang Papikul ni best. Sebab apa? Dalam akaun gap ni kita boleh simpan ikut pada bajet kita. Okey. 20 dinar ni bukan kita habiskan sekelompok je waktu kita kahwin. 20 dinar ni dia boleh bagikan pelbagai. Nak tak kita share? 20 dinar tu, okey. 20 dinar untuk kahwin ni. Okey, 20 dinar untuk kahwin ni. First kali boleh bayar kepada tunang. Ikutlah pada bajet kan.
Kalau nak simpan dengan pasangan boleh je. Okay, tunang. Contoh, tunang saya nak guna 1 keping. Tunang 1 keping dah cukup. Sebab apa? Nilai dah RM2,000. Bajetlah dengan pasangan. And then, nak gunakan untuk mas kahwin. Ramai jadikan 1 dinar ni, 5 dinar, 10 dinar jadikan sebagai mas kahwin. Sebab perempuan nak gunakan itu sebagai mas kahwin pun sangat-sangat bagus. Okay, sebab apa? Sebab nilai emas ni untuk jangka masa yang panjang. Okay, jadikan sebagai 1 keping sebagai mas kahwin. Ramai je yang nak guna 1 dinar sebagai mas kahwin, 3 dinar sebagai mas kahwin. Okay, kejap saya tunjuk dekat tuan-puan. Okay, 3 dinar jadikan sebagai mas kahwin. Nampak tak? 1, 2, 3 jadikan sebagai mas kahwin. Kalaulah ada lebih nak jadikan 5 dinar sebagai mas kahwin, boleh keluarkan dalam bentuk 5 dinar untuk jadikan sebagai mas kahwin. Ini 5 dinar. 5 dinar, 1 keping macam ni boleh, 5 dinar sekeping macam ni kecil-kecil pun boleh juga. Nak jadikan 1 dinar sahaja sebagai mas kahwin. Saya lah bajet saya 1 dinar je sebagai mas kahwin. Okey? Bagi tu duit tapi ditukar kepada emas. Sebab apa? Sebab nilai emas tu kekal. Long term saving. Sangat-sangat bagus. Simpan dalam bentuk simpan emas. Okey? Lepas tu untuk hantaran. Okey. Untuk hantaran, simpan 5 keping. Ataupun guna 5 keping. Sorry. Okay, guna 5 keping untuk jadikan sebagai hantaran. Boleh tak ada masalah. Kos majlis. Kos untuk majlis sanding lah contoh kan. Okay, kos majlis contoh. Boleh guna 9 keping. Okay, nak guna untuk apa? Untuk nikah ke? Okay, nak guna untuk kenduri ke? Kos majlis kan. Ataupun nak jadikan simpanan selepas kahwin. Lepas kahwin kita takkanlah lepas kahwin tak sewa rumah betul tak? Tak ada perbelanjaan dapur setiap bulan betul tak? Kita nak ada juga. Naklah ada kan. So, simpanan lepas kahwin pun tuan-puan boleh guna 20 dinar yang saya share tadi. Okay. Simpanan. Okay. Simpanan lepas kahwin. Alihkan dan lebihan yang ada tu 4 keping. Maknanya apa? Bukannya 20 dinar tu sudah suruh tuan-puan habiskan dekat kos majlis saja, tak. 20 dinar tu kita bahagikan. Okay, untuk tunang separuh, untuk mas kahwin, untuk hantaran pun ada, untuk kos majlis kita guna 9 keping, untuk simpanan lepas kahwin pun. Lepas kahwin nak beli keperluan rumah, nak sewa rumah, sebagainya pun kena guna, kena ada simpanan juga. Okay, cara guna macam mana? Cara guna emas tu kalau tuan-puan boleh pajak sahaja. Okay, boleh tebus semula. Dapat cash guna. Okay, dapat cash guna. Okay, tak nak orang kata pajak, tak boleh nak tebus. Jual sahaja, dapat cash guna. Ni tuan-puan boleh tebus, kalau tuan tak boleh tebus lah. Okay. So, ajaklah pasangan sama-sama simpan untuk dana perkahwinan. Okay, jelas saya untuk tuan-puan yang baru masuk ni, yang mana baru follow saya lagi, tuan-puan boleh follow saya dulu. Yang mana nak bermula, yang mana nak daftar, nak bermula simpan 20 dinar yang pertama untuk dana perkahwinan, tuan-puan boleh sahaja pergi dekat bio saya, tekan dekat situ ataupun nak lebih mudah, tuan-puan isi sahaja koran dekat tepi ni. Nak lebih mudah, tuan-puan boleh hubungi saya ada kongsikan 4 langkah mudah untuk bermula. Tuan-puan terus bermula hari ini sebab masa yang terbaik sekarang lah, sebab sekarang musim-musim gaji kan. Sebab dapat gaji, asingkan dulu. Okay, asingkan dulu. 20 dinar ni bukannya kita boleh guna untuk kahwin je, macam-macam kita perlu guna sebab nilainya adalah sebanyak RM50,000. Okay, nilainya adalah RM50,000. Pernah tak tengok siapa? Aira Fazira. Pasangan dia bagi 20 dinar sebagai
mas kahwin. Okay. Kalau kita nak ada matlamat, aku nak kumpul lah macam dia 20 dinar. 20 dinar tu kalau tuan-puan ada bajet untuk sediakan sebagai mas kahwin, why not? Boleh je, tak ada masalah. Tapi kalau tuan-puan nak bahagikan, contoh tak naklah habis macam tu je, boleh bahagikan tunang, mas kahwin, hantaran, kos majlis, nikah ke, kenduri ke, kos lepas kahwin pun nak ada guna duit juga. Okay, lepas kahwin pun nak guna juga. So, Syirana and Love dah. Tuan-puan yang mana boleh follow saya, boleh follow saya. Yang mana boleh ikut video saya guide sebaiknya. Jumpa tuan-puan dekat next time. Bye.